Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ni kita ada di JT Pulau Kapas Semarang. InsyaAllah pertama kali turun kat Semarang, nak tengok tukun baru. So kita punya angler ni nanti kita kenal tabut nanti, InsyaAllah. So hari ni mudah-mudahan 2 hari lah, kan 2 hari 24 jam kan. Sehari semalam rehat. Hari ni kita mula pukul 8 lagi sampai 8 pagi esok. Tengok hasilnya, insyaAllah mudah-mudahan ada rezeki. Amin, kan? Sebab kita dah order dah kat laut tu. Hari ni 8 orang English. Ya Allah, nanti kita kenalkan seorang. Okey, nanti tengok kat tabut. Jumpa tabut. InsyaAllah. Subuh buta kami dah gerak, joran di tangan tekad pun kuat, minyak dah isi, umpan pun siap. TKAC gun steady tak pernah give up. Kadang hujan, kadang panas, tengah laut gelora ganas, tapi kami tak pernah goyah sebab kami satu jiwa, satu hobi. Mancing ikan hati pun jujur, kalau tak strike pun tak kecewa, yang penting kami ada. Ini ramai orang turun ke Pulau Kapas untuk snorkeling, angin hopping. Okey, jom seorang lu. Okey, alhamdulillah kita dah bergerak, angkat barang semua. Supir bot alhamdulillah bersih lah. Cuma satu ya, bot tak ada tempat order ni. Order apa? Road. Buat kena ikat ni. So kita hari ni ada 8 pemancing. Jadi kita tengok seorang-seorang siapa memancing kita. Okey, ni angler kita. Kita tengok otai dulu lah. Pak Long Mazlan. Ni second time ikut. Kita ada Delima, Fairuz, Zamrud, macam biasa Imam Syukri. Kita ada Wan. Kita ada Larung, Syarul. Ni kali kedua ikut Muhammad. Mana dia? Mana tu? Kita ada tengok nama bang. Fahmi. Ha? Fahmi. Mana kita punya? Ni awak-awak kita tu bang. Ya, boleh. Mudah dah boleh lah. Ya, ada Pakcik Ami kita. Okey. So kita semua ada 8 orang. Masuk dan lah 8 orang. 8 orang, seorang wawa. Tengok ada 10 orang satu bot. So bot ni ada tempat masak di belakang lah. Tempat masak. Ni ada tandas. Jarang nak ada tandas sangat bot ni, tapi ni ada. Ni kena hati-hati panas ni. Akan pergi unjam dulu lah. Unjam lah bang? Unjam. Kita main Apollo saiz berapa? 10, 12. Saiz. Tak saiz Apollo. Mata Apollo 8-10 lah. 12-14 besar. Cari unjam tengok insyaAllah. Cari umpan dan ikan tu. So kita gerak dalam 2 jam juga perjalanan insyaAllah. So bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Mudah-mudahan murah rezeki, selamat pergi dan balik. Jadi kita tengok kita punya senjata. Arondasi ke ni Belitung. Belitung. Dia bawa balik dekat Apollo. Okey, nanti kat unjam kita sambung insyaAllah. Isi saudara di laut dan juga darat, semua lubuk kami reda bersama gerak. Tahu dapat hasil atau kumpau, walau ribut datang pantang menyerah. TKAC brother hutan untung, mancing ikan hati pun jujur, kalau tak strike pun tak kecewa, yang penting kami ada selamanya. Ada yang power main casting,
menyentuh. TKXC nama terpahat di dada, bukan hanya grup tapi keluarga. Ikan pelbagai cerita berjuta, bersama kami hidup lebih bermakna. Okey, kita dah sampai Unjam. Spot yang pertama cari anak ikan, cari bapa ikan lah. So kita punya Apollo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tak kumpau. Tak kumpau. Bismillahirrahmanirrahim. Second drop. Oh. Alhamdulillah. Cabut. Rezeki. Ni apa? Ikan sardin eh? Mana perahu putih dah. Cabut eh. Ada sorang tangan, ambil sorang tangan. Biru ada. Oh. Tak sempat habis turun lagi ni. Atas ni. Muhammad. Abek. Takkan. Oh. Tu dia. Sardin. Oh, ini. Alah. Ada. Oh, tadi tarik. Pindah. Dah cik? Hah? Ikan namo. Lah, kau ada ni. Kalau dapat ada ikan hidup boleh nak layang. Kau tu. Besar. Keresek. Gulung. Spot keempat. Dah. Umpan. Tarik. Pegang betul-betul lah. Tarik, gulung. Besar sangat ni. Sampai macam tu punya gaya lah. Dah? Kecil ke? Sini kecil. Sini kita slowkan air, tutup new switch. Ayo Muhammad. Besar sangat ke? Berat. Mata lapan je. Besar sangat ni. Gerong belang ni. Mana? Nampak tak? Jauh lagi. Tak nampak lagi, cepat. Angkat. Gulung. Angkat, gulung. Okey. Ni kalau besar ni strap pertama dia ni. Tengok.
Ha, nak sampai lah. Mana? Lah, bergaduh kat belakang. Ikan. Scammer ni. Oh, drag bunyi lah. Oh, drag bunyi. Tengok sikit. Oh, kerapu. Tengok. Kawan. Kerapu dengan krisi. Kita si krisi hari ni. Okey, kita punya Abang Fiaus. Actionnya kira tu. Dengan scam. Ha? Oh, scammer lah. Isi lagi kah? Panas, tak ada angin. Angkat. Ikan karang. Oh, ni ada kerapu ni. Baik. Kita cari krisi. Bismillah. Oh, ada krisi. Seekor lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Oh, berentak dengan orang belakang. Oh, tengok tu. 2 ekor kawan. Oh, besar tu. Sama lah. Oh, tak kalah 2 ekor juga. Kerapu. Kerapu dengan apa ni? Pisang. Kerapu pisang. Ada tak ada? Jangan pegang. Bismillah. Dah siap dah ni. Berat ni macam ni. Uish, betul ni. Oh, ada Cik Ami. Ada Haji Rashid. Okey, Wan pula. Berdrek-drek kan. Baru turun tak sampai 30 saat. Mana? Mana? Tambak laut. Besar lah. Okey lah. Dia sikit-sikit. Tadi mula kita kecil kan. Ni sikit, ni sikit. Inilah ikan yang kena. Apa kira ikan ni tak tahu. Kerapu. Kerapu pintu. Kerapu tikus tak dapat lagi ni. Putih nampak tu. Ha. Ya. Dalam. Oh, kerapu tu. Kerapu. Oh, belakang ni lubuk kerapu ah. Wih, 2 ekor kerapu besar kan. Ya. Oh, besar lah. Boleh dah goreng 3 rasa malam ni. Angkat, ambil gambar. Ya. Bestnya. Saya guna ni. Saya suka guna tu. Tu tadi. Ni. Ni. Mana lagi? Tu. Kaki mana? Panas. Oh, kerapu lah Muhammad. Kerapu gajah.
Jangan malukan anak Terengganu. Oh, kapu. Alhamdulillah. Sini. Tapi yang Pak Long dapat besar lagi. 2 kali ganda ni. Sangkut. Sangkut. Habis apa yang bergedi? Kutip keisi dia orang. Tak orang keisi dengan nenek. Siaran untuk atuk. Kita siampau. Untuk dah dapat ilmu ikan dia. Oh. Kapu lagi. Ha. Kuat sangat tarik, cabut dah mulut dah. Kau putus? Putusnya kan? Ha? Tenggiri sambar tu. Putus terus. RM1 tu. Kurita tu. Depan sikit. Yalah kasut. Kau sangkut dengan orang? Ada? Depan sikit panah. Mana ikan dia angkat? Oh besar. Allah Akbar. Angkat cepat. Gulunglah dulu. Oh, sini pun ada. Besar ni. Oh, tu dia. Jalan. Main belah sini, Mat. Oh, apa dia? Oh. Baiklah, brother. Kan waktu Zuhur. Oh, besar besi ya. Oh, berapa ekor? 3 ekor. Kisi siam. Okay, Geng Krisi dapat apa ni? Sabar, relax, sabar, sekarang jaga kecil. Ikan naga. Letak terus. Dah seekor. Besar ni. Ui. Kaki ke atas lah. Ini berat ni. Ke sangkut? Ha? Sangkut ni kan? Dia sangkut. Tak mau tahu ya dulu. Dia minta sangkut je.
Tunjuk dekat tu. Atuk. Oh, besar. Betul. Oi. Wan dapat lagi. Bah dia ni. Mesti umpan dia ni semalam ni simpan. Tak peram. Umpan budu buah cili. Kau sangkut dengan ada ikannya. Ui, bosok. Tengok Wan. Sini. Mana mak ayah dia? Oh, cantik. Alhamdulillah. Okey, abang permata kita. Dengan rod merah ya. Tadi dia scammer banyak kali. Tengok kali ni scammer ke betul? Layaran. Oh, gaya tu. Pusing sikit. Gancu. Pusing sikit. Oh, gancu. Guntal. Oh tu. Putih tu. Kerapu. Alhamdulillah. Angkat sikit. Akhirnya bukan scammer. Angkat tinggi. Ini gambar. Mantap. Lagi siap. 1, 2. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Buat ekor potong beratus ni. Kita cari kreasi. Tak ada Muhammad. Ha, tahu pula. Perasmian. Rasmi. Ya, alhamdulillah. Dapatlah seekor. Okey, jom. Ni besar sikit Muhammad. Kau ledung sikit lah. Lembut sini. Kalau goreng kan? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Kan 6 sekali masuk. Berapa ekor? Seekor je. 2. Allah Akbar, alhamdulillah. Woi. Ni mana hotel nak turun ni? Apa ekor? 3 ekor. Alhamdulillah. Bosa ni. Mak, pak, enek. Bapak ni. Ketuk gundan ni naik kan. Habis. Apa wan lepek ni. Alhamdulillah. Cepat dah Imam. Aduh, tajam lah. Nak shift. Apa shift malamnya? Pagi. Dia 7.
Yang ni tak payah susah-susah, kecil-kecil menjadi ni. Makan habis semua. Sotong. Cangkuk. Cangkuk 1. Cangkuk 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kamion. Gu dengan sigit. Di kamion. Sigit SJ Daiwa. Okey. Cun. Bismillah. Satu. Nenek. Tok Wan. Cicik. Abah. Okey. Tu cucu tu 2 ekor lekang. Alah, dapat mak ayo. Puan perkataan macam ni. Allahu Akbar, alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh, ni full house ni. Ini mak cik dengan pak cik tadi. Tinggal 2 juga. Ya. Pak cik dengan mak cik tu. Oi, dalam pula ada tolan. Itu pakcik semalam tu yang pakai baju pink. Besar tu. Sangkut lah dorang ni. Okey, 1, 2. Save ekor. Ekor ya. Turun 5 second, karau. Turun 5 second, karau. Oh, itu lah. Real emas. Oh, belakang tu pun. Alhamdulillah. Tak onti-onti ni. $80. Kang. Oi. Alhamdulillah. Manalah orang belakang mana? Sewa bot tu yang lalu tu, baliklah. Dengan scammer sudah. Oh, bertiga sangkut lah. Oh, tu. Oh, tu ikan apa tu? Uish. Arwah tasik ke? Ui, besar. Oi, gancur. Oi. Dia belik habis, angkatlah semua ke tidak habis? Ya, kejap. Sok, kejap. Boleh kan? Habis, pusing. Mana dia? Dia ganti pusing ni. Muhammad kena sekali ke? Wan, kau ambil tangguk tu. Hari pun ni kira ikan paling besar sekali lah ni. Ada. Dia main-main pula arwah ni. Kawasan ke adik kawasan ni? Ni Toman Tasik. Bukan arwah Tasik ni. Adik kawasan. Kawasan habis di bawah. Alhamdulillah. Ya, aku biar. Ada? Tengok tu? Alhamdulillah. Jangan lekai.
Oh, dah dapat lesen. Pukul 3 petang dah dapat lesen ni. Paling. Oh, alhamdulillah. Apa dia? Oh. Dua sana. Oh, ada pari. Oh, kapusol. Kedua. Yo, man. Ah, buntal. Oh, banyak. Larung ada joki. Tuan kecil ke besar? Diikut kan? Ikan Takut dia pancing ke tali ke? Oh, rezeki. Ya orang dapat ikan dapat pancing. Tak potong sangat apa dah. Dapat. Mesti kena ikan. Alhamdulillah. Belanja start ni lah. Balik BD Drive. Siapa tu Ustaz? Macam larung. Larung. Penuh dah. Ni apa ni dia? Oh, sebesar tu. Pesta isi. Berapa ekor? Seekor. Tukar. Jangan risau. Kita banyak lagi. Tukar. Patut satu lah. Patut dah tak perform. Daripada 6 ni satu. Oh. Tarik. Oh, belakang pun tarik tu. Oh, kita tengok ni berapa. Oh. Tengah pun tarik. Berapa? Satu. Tengok belakang lah berapa. Oh, kosong. Oh, 2 ekor. Ni berapa ekor ni? 2 ekor. Sotong pertama off record pula. Sotong pertama malam ni, alhamdulillah. Ambil bekal Muhammad. Lesen pertama. Ada ni. Macam ada. Bismillah. Alhamdulillah. Potong ketiga. Okey.
Pelan-pelan je, kayu pelan-pelan je. Biasa-biasa je. Ada, alhamdulillah. Angkat cepat-cepat. Okey, alhamdulillah. Okey, sini. Sotong. Okay. Pegang ni gambar. Oh. Bagi rezeki malam ni sotong. Tadi kerisi petang, pasal sampai maghrib. Nampak. Dan ya. Alhamdulillah, bunyi pun tek. Menarik. Oh, dia makan kat bawah. Cepat. Nembak je. Ui, besar panjang. Ambil gambar sikit. Oh, ni double strike. Jitong. Oh, alhamdulillah. Satu dah naik. Ui. Ish. Okey, tengok sotong 3 Muhammad. Sotong dia dapat ni besar ni. Sotong kedua. Sotong pertama, sotong kedua. Ini kalau ada sotong ketiga. Tak ada. Kosong. Ada lagi. Besar ni. Gugat ni. Kabang ke apa? Ui, banyak tu. Tu apa ikan kau sotong? Ikan. Oh, malam ni Ferus dia tadi siang dia isi. Kabang. Ui, besar. Torak datang lagi. Alhamdulillah. Angkat. Demang, alhamdulillah. Allah, mesin ni pun uzur benar. Sotong kedua. Ui, Allah sangkut pula. Mesin dia tukar lah. Dia. Alhamdulillah. Dia torak. Oh, alhamdulillah. Pasal dah ketihan main PC ni. Dia dah quality tenaga PC lah. Dah sampai main sotong apa penat ke tu. Oh, alhamdulillah. Halu. Ya. Ha? Okey. On pula. Ya, sabar ah. Okey. Katanya ikan besar. Oh, senangin. Mayung. Ikan besar untuk sesi malam. Ayo, alhamdulillah. Mayung apa? Belakung. Lukang ah. Kang. Dah lama menyepi, akhirnya ada. Alhamdulillah. Bobo. Tu kan tu. Banyak tu. Potong kan? Aduh. Tak boleh Mamat. Bagi Abi tengok. Ha? Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Awak putus. Ha? Putus. Katanya ikan besar dekat belakang. Sedang angkat. Ikan duri makan. Ikan sama juga tadi. Oi. Dua-dua sama lah. Tu. Apa? Ikan duri. Tengok.
Angkat ya. Lekat tu, lekat. Ingatkan ikan mayong ke bagok ke okey ya. Duri juga. Sama. Angkat dorang. Ambil gambar dua-dua sekali. Betul pak. Ganis nak. Yo. Hidup lah. Hidup lah. Sangkut. You and I. Tahan dulu. Ini jual kat pasar malam ni lah. Allah. Kan ada. Tak pernah give up. Kadang hujan, kadang panas, tengah laut gelora ganas, tapi kami tak pernah goyah sebab kami satu jiwa, satu hobi. TKAC saudara di laut dan juga darat, semua lubuk kami reda bersama gelap. Tawa dapat hasil atau kumpau, walau ribut datang pantang menyerah. TKAC brother hutan untuk mancing ikan, hati pun jujur. Kalau tak strike pun tak kecewa, yang penting kami ada selamanya. Ada yang power main casting, ada yang pakar cari sebarau king, ada power jengging dan bodong, kawan susah kami pasti tolong. Ya, alhamdulillah kita dah selamat turun bot. Ngatung tekong lagi kita tak balik. So kita akan bagi-bagi hasil, tengok hasil kita 24 jam insya-Allah. Ni tong Bismillah. tong sotong. Adalah sikit. Boleh lah. Boleh buat sotong 3 hari 3 malam ni. Sotong yang jengkal ni. Ikan. Kau ikan. Oh. Ikan macam-macam tu. Banyak-banyak ikan kisi lah. Okay, kita nak bagi. So insyaAllah nanti kita jumpa the next video. Next trip insyaAllah. Asing dulu. Aku asing dulu. Kita bagi channel rezeki kita tadi lah. Alhamdulillah adalah sikit. Ini ada kerapu sos ni. Kita jumpa next video. Bukan pancit. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Subuh buta kami dah gerak, joran di tangan tekad pun kuat, minyak dah isi umpan pun siap. TKAC gun steady tak pernah give up. Kadang hujan,